Masak apa tu? Korang mungkin terkejut dengan menggunakan 5 bahan asas dia, kita dah dapat satu kuih tradisional yang lembut dan gebu, makan pula dengan kelapa parut yang lemak-lemak masin, memang sedap. Jom hari ni kita buat apam nasi style orang dulu. Semula kita ambil nasi yang semalam yang tak habis tu dalam satu cawan. Lepas tu kita masukkan ke dalam pemisah, kita masukkan juga air dalam 1,5 cawan dan kita kisarkan sampai hancur lumat. Boleh masukkan tepung beras dalam 2 cawan, 2 sudu besar tepung gandum, 1 cawan gula, lepas tu kita kisarkan sekali lagi sampai ia sebati. Blendkan hasil dengan nasi sebab nak dapatkan tekstur yang semua. Bila dapat tekstur macam ni, boleh masukkan yeast dalam 1 sudu kecil. Kacaukan ia sampai sebati elok. Lepas tu boleh tutup adunan kita dan biarkan minimum dalam 1 jam. Bila adunan dah kembang, dah buih macam ni, maknanya yeast kita dah aktif. Kacaukan sampai ia sebati elok. Yang mana letak pewarna tu boleh bahagikan adunan kita ke dalam berapa-berapa bahagian. Kalau tak nak letak pun tak apa, yang ni optional. Yang ni saya gunakan 3 pewarna plus dengan warna asal dia. Lepas tu boleh tuangkan adunan kita ke dalam bekas acuan. Jangan tuangkan terlalu penuh. Untuk bekas acuan ni saya oleskan dengan minyak sedikit supaya tak nak bagi dia melekat dan mudah kita nak keluarkan kuih kita nanti. Kukuskan kuih kita dalam 20 ke 25 minit sampai ia masak. Bila dah kembang, dah masak macam ni, bolehlah kita angkat dan sejukkan seketika. Bila dah agak suam, bolehlah kita keluarkan kuih kita dari acuan dan hidangkan. Cantik je kejadian kuih kita dengan lembut, gebunya dan berongga cantik. Zaman kecil dulu, kalau hujung minggu je, mesti jiran hantar dekat rumah. Memang happy bila dapat makan. Sialah kuih tradisional kita hari ni, apam nasi style orang dulu-dulu. Rasa yang tak berapa manis, makan pula dengan kelapa parut yang masin berlemak, memang sedap. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!